Bila kita dipanggil, kita boleh jawab. Awak pergi mana? Saya pergi ke masjid. Jangan kita langgar pula peraturan-peraturan universiti dan sebagainya. Cuma kadang-kadang setengah-setengah universiti nampak sangat macam anti-Islam. Kalau perkara-perkara hak agama, tidak diberi kelulusan. Tapi kalau perkara-perkara lara, lulus. Jenis Melayu. 2 hari lagi nak buat kuliah, dibatalkan. Sebab apa? Pasal orang atas kata tak boleh. Orang atas tu siapa dia tu? Yang hebat sangat tu. Dia berasa dia boleh lawan muka nakir. Dak menang dia. Dia berasa dia hebat sangat, kabel menteri tu menteri ni. Raja acur kepala kena katok lagi. Betul tak? Ke tak betul? Tak usah kata raja kecil no, raja Cina, maharaja Cina. Orang nak masuk tu tak boleh tengok dia, kena sujud. Acurnya katok di muka nakir. Raja mana lagi? Tapi kita tak ni lah jenis Melayu. Boleh jadi pensyarah tengok. Lecturer lecturer. Bukan kata boleh 10,000 gaji, boleh 2,800. Jauh bank orang jual baju bandar 15,000 bulan. Tapi jenis bodoh sombong. Patutnya semua kuasa yang kita ada, kita ambil kesempatan untuk beri kelebihan dan kemudahan pada agama Allah. Kita jadi lecturer, kita jadi profesor, kita jadi dekan, kita jadi pegawai universiti. Gunakan kelebihan tersebut untuk Islam. Itu baru kita selamat di akhirat nanti. Ni guna kuasa untuk sekat Islam. Macam raja ni, askar Mesir ni sisi ke tepi ke, dia berasa dia boleh lawan dengan kuasa Allah. Sedangkan janji Allah, Islam akan menang. Dengan pengorbanan. Boleh sakit lagi betul tak? Boleh sakit lepas-lepas boleh sakit lah ke? Ada orang selamat. Boleh sakit lagi. Kerana mengharapkan 1.2 bilion bantuan daripada Amerika, sanggup bunuh rakyat sendiri. Kita berduka cita lah, turut simpati. Tetapi jangan sampai kita putus asa. Kerana janji Allah, tidak ada orang yang menzahirkan tentangan untuk menegakkan Islam melainkan akan menang sedikit masa nanti. Itu saja. Dan Nabi ada cara lembut, tak menjadi memberi bekah, maka terjadilah perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Maka demokrasi tidak diterima lagi di Mesir, maka yang ada sekarang adalah jihad. Nampak? Sebagaimana di Syria, iaitulah peluru berlawan dengan peluru. Betul tak? Dia kena gitu. Adakah solat sunat wuduk itu wujud? Ya, disebut dalam kitab-kitab hadis. Bagaimana melakukan sujud tilawah dan sujud syukur? Iaitu sujud tilawah, kita sujud sekali, diam sunat membaca sajdatul wajhi sampai habis, kemudian angkat kepala dan berdiri. Kalau kita dalam semayang, kena imam sujud baru kita boleh sujud. Kalau imam tak sujud, kita tak boleh sujud. Kalau kita di luar semayang, kena ada air semayang, kena ngadap kiblat, menutup aurat dan syarat-syarat semayang yang lain. Soalan seterusnya, bagaimana hukum orang yang kejar akhirat saja? Okey tak? Sebab ramai orang duk kejar dunia saja. Jawabnya tak betul. Orang kejar dunia saja pun kita kena buat 2 perkara, iaitu dunia dan akhirat. Sebab tu Allah pesan kita, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita duduk ambil akhirat saja, duduk ngatik saja, maka habis ditakluk, dijajah negara-negara umat Islam. Sebab tu dia kena ada masa zikir, ada masa jihad, ada masa membaca Quran, berselawat, berqasidah, ada masa berperang. Itulah indahnya Islam. Canak kita gak, ada masa kita tengok saja, ada masa kita jerelong, ada masa kita jerekoh, ada masa kita kena akad wak lolok nak katok, dan ada masa kena katok sungguh. Betul tak? Tapi kalau jerelong saja, daripada muda paktu jerelong saja, anak tidak laku. Dia ambil pelang orang, ayah dia jerelong. Jerelong aja dah buat benda.
Faham? Soalan sedikit lagi. Apakah hukum orang yang tak rasa apa dengan peristiwa berdarah di Syria dan Mesir? Di Syria umat Islam diserang, bandar-bandar umat Islam dihancurkan oleh Syiah laknatullah. Di Mesir kita boleh tengok perhimpunan Amang dibunuh, dilenyek dengan kereta kebal, ditembak budak-budak dan sebagainya. Maka Nabi kata, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tak ambil cakna dengan apa yang berlaku kepada umat Islam yang lain, maka dia bukan di kalangan umat Islam. Itu sudah memadai. Kita duduk cara kebun kita, beli apa? Ini sikap orang Melayu. Batu dulu lagi tak kena batang hidung dia, lagi dia tidak menyembelahi kebenaran. Betul tak nyakit orang Melayu? Orang kau buat demonstrasi duk beragak apa? Masjid kena rombok. Dia dak faham hati candang gitu. Puak. Dak masuk dapur dia. Jenis gini. Ini gila bodoh ni. Tanah orang kena rapah, tanah rumah orang kena sodok librosa, kena wak zaling, dia dilek bang nasi ikan singgang ni hari. Tapi bila dia mengamuk, bila tanah dia kena pula. Betul tak? Ramai tak jenis gini? Kalau gini dak menang Islam, dak sampai Islam ke tanah Melayu. Betul tak? Berat tanah dia pula kena ambil bayar murah. Barulah aku dak sokong dah. Serit dah weh. Baru mu serit dah weh. Kena tanah orang mu relax je. Kena umat Palestin mu relax. Kena bumi Syria mu relax dah masuk capur. Kena tanah dia barulah bisimbang minta borang nak masuk ahli attack. Apa? Perjuangan untuk survive dirinya sahaja. Betul lagi? Ini tak pakai rawat. Bab Nabi kata al-Islam kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kita ni satu binaan. Tak kira Islam di Morocco, Islam di Sulu, Islam di Mindanao, Islam di Afghanistan, di Libya, kita satu je. Bangunan yang saling kuat menguatkan satu sama lain. Soalan yang terakhir pada malam ini. Baik, soalan yang terakhir berbunyi, tolong simpan, main minggu depan, bulan depan. Saya telah bersuami. Ayah saya kandung saya tak bagi saya ke rumahnya kerana ada salah faham melibatkan ibu tiri saya sejak 5 tahun yang lalu. Saya pergi, dia halau. Betul tak saya tak ziarahnya? Atas alasan dia marah ke rumahnya. Tapi dalam solat saya tak pernah lupa doakan dia. Ayah saya banyak hutang dengan sekolah masa saya sekolah dulu. Adakah wajib ke atas saya untuk membayar hutang itu? Adakah ayah saya itu orang senang, jenis tak mau bayar hutang? Saya ada suka kat seorang perempuan. Suka dari segi akhlak dan kecantikan ada juga. Saya berhajat ingin jadi dia isteri saya. Saya berhajat ingin jadi dia isteri saya. Dia ni tak pas SPM ke bahasa Malaysia. Tapi ustaz dia tidak tahu bahawa saya suka kat dia. Bagaimana saya nak buat sekarang ustaz? Dulu saya main pertandingan futsal, kena bayar. Saya menang, dapat duit RM10. Lepas tu duit tu saya beli makanan. Macam mana saya nak taubat? Kan sudah jadi darah daging. Saya rasa itu satu judi lah. Macam mana ni? Baik, ayah kita tak bagi kita gino. Kalau kita pergi dia halang kita. Jawabnya tak dosa kita tak pergi. Pergi rumah ayah ni bukan wajib sebenarnya, tetapi sunat, perkara yang dianjurkan. Pergi ke rumah orang tua. Maknanya kalau kita tak pergi, dia tidak bersedih, tidak bersekecil hati, tak salah anak. Yang salahnya bila kita tak pergi, dia berkecil hati. Situ baru salah. Tetapi bila kita pergi, dia ambat.
Bila dia pergi tuang rumah hamba, maka kita tak pergi, tak ada masalah. Kerana kita tidak nak cari masalah dengan ayah kita yang bermasalah. Dan masalah hutang tadi, bila kita sudah berkeadaan mampu, maka kitalah yang bayar hutangnya. Ni pula dia kata dia suka pada seorang perempuan. Perempuan tu dari segi akhlak dia suka, dan cantik tu ada juga. Memang dah. Kalau berakhlak saja, kalau hitam macam Sudan pun tak mau kau. Kalau hak Syria berebut orang nak. Sampai habis orang Syria. Aku pun tak dang orang. Jadi lagu mana nak buat mana benda-benda gini. Mu nak kata guna, mu boleh nikah ke tak lagi pun tak tahu. Takut umur muda pun kita tak tahu. Jadi soalan ini susah kita nak jawab. Kena molek mu pun bawa diri pun tak betul lagi. Pakai lipa pun lain sebelah lagi. Jadi kita nak lagu mana? Jadi kalau kita mampu fal yatazawwaj. Nabi khabar awal dah. Kalau mu mampu fal yatazawwaj. Hendaklah kamu berkahwin. Kahwin ikut adat setempat. Maka kalau risik dulu, kemudian kenang khabar orang tua masuk meminang. Tetapkan tarikh. Nak lebih cepat, lebih baik. Ambil jalan mudah. Tak payah sikit pun. Yang payahnya apa benda ni prosedur sahaja. Macam cerai. Senang tak cerai? Senang Aku ceraikan kamu dengan satu talak. Kemudian beri dia muta'ah sebagai ganjaran. Senang zaman Rasulullah. Zaman ni payah nak cerai. Negeri jabat pula pergi malang tak boleh, negeri siang pula hari Jumaat dak buka, hari Sabtu dak buka juga. Pergi hari Ahad pukul 10 orang tu bik makan. Tak ada orang nak layan. Kita pun tu bik makan balik, masuk balik pukul 12 orang balik tu. Kan senang. Siapa kena molek jabat esok pergi 10 hari Senin, hak tekad 4 kata ni salah mak cik, ni tekad 2. Pergi tekad 2 salah dah mak cik, mana tekad ni tu bik kuat atas bumbung. Ingat senang nak cerai ni. Baik, ambil borang salah, ambil borang pula borang nikah. Padahal tu khabar borang cerai, borang A2, ni bahan 3A. Masalah prosedur itulah. Mati nak cerai saja sampai 2 tahun. Nak cerai saja 14 kali naik mahkamah. Nak cerai saja 3 kali jumpa dengan hakim. 3 kali masuk mahkamah. Ni masalah prosedur, masalah peraturan-peraturan yang tidak menasabah. Soalan terakhir, dia main futsal di waktu tanding, kalau menang boleh 10 riyal. Maka orang tu menanglah. Maka judi ke tak dengan molek. Kalau dua pihak masing-masing ada peluang untuk menang dan kalah, lalu meletakkan akan harta. Jika A menang, A dapat RM10, B kena bayar. Kalau B tu menang, A bayar ke B RM10. Itu contoh mudah Tak kira futsal, badminton, berlawan cokok, lumba motor, tak ada kira. Faham? Tengok mana menang. Berlawan burung titik, suara belalang, tayangan ngai, yang kita ada taruh untuk berebut harta yang dipertaruhkan itu. Maka tu judilah namanya. Tapi kalau sebelah pihak saja yang mencabar, tidak judi namanya. Macam kita lari laju. Lari laju. Siapa yang boleh kalahkan saya 100 meter, saya beri dia RM1000. Tetapi kalau dia kalah, saya menang, tak payah bayar apa-apa. Itu halal dalam Islam. Faham? Tidak judi. Kerana dia saja yang kita akan bayar daripada pihak kita. Dan kita sudah bersetuju. Tapi ada tak orang main futsal gitu? Tak ada. Tapi kalau cabar gitu ada berlaku, tu tidak judi. Mana-mana tim futsal dalam negeri Terengganu ni, kalau menang dengan tim kita, kita akan win 1000. Tapi kalau kita menang, maka kita tidak akan minta seseng pun. Tak ada masalah. Atau lawan bola, sebelah orang. Mana-mana tim bola dalam Kuala Terengganu, dalam Besuk, dalam Dungung, boleh kalahkan tim saya akan beri RM100,000. Tapi kalau tim saya menang, tak payah beri kami sekepeng pun. Kata pengurus Barcelona. Faham tak? Itu tak judi. Tapi banyak berlaku judi. Jadi bila tak termakan judi kan mana? Kulullah min nabata min haram. Nabi kata panaru aulabi. Tiap-tiap tubuh yang membesar daripada sumber yang haram, maka api neraka lebih layak. Bila api neraka lebih layak, maknanya dia tak masuk surga. Tetapi bila dia bertaubat,
Allah akan ampunkan dosanya, lalu dipadamkan akan amalan buruk tadi dari buku catatan. Walaupun dia telah buat haram 1,000,000 tahun, jika Allah terima taubat dia, kosong. Faham? Itu elok lebihnya bertaubat. Kemudian, adakah maknanya dia diterima? Ya, Allah akan terima balik solat dan ibadat ni. Kerana dua, yang pertama berdosa, yang kedua ditolak segala amal. Makan haram ni, termasuk judi. Jadi bila kita bertaubat, Allah akan terima balik ibadat kita. Sebab tu Allah sayang orang yang bertaubat. Bertaubat boleh pahala, bertaubat hapus dosa. Bertaubat hapus dosa daripada buku catatan, bertaubat senang di akhirat, bertaubat masuk syurga, bertaubat kekasih Allah, bertaubat jadi budak kecil semula macam baru beranak, tak ada dosa. Tapi kita tak berapa nak bertaubat. Mereka kalau boleh biti. Jadi kita kurang istighfar. Tengok malam raya pun ni, istighfar ke lagu raya? Malam raya pun ni pasang di rumah, lagu orang istighfar ke lagu raya? Lagu raya. Gi rumah Tok Bilal, teng 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 teng. Mana rumah Tok Bilal? Rumah JKK jeng terus Gangnam Style malam raya. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tak ada. Bila kita nak astagfirullah, kalau astagfirullah tu memberi pulangan yang lumayan kepada kita. Bila kita tak astagfirullahalazim, berbak jatuh piti seria dari langit. Kalau gitulah mu nak istighfar berapa kali bang? Astagfirullahalazim, ting tu piti 100. Berapa kali nak istighfar semalaman? Tak tidur tak? Pas cerah. Astagfirullah, 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 ting, astagfirullah, ting, astagfirullah, ting, astagfirullah, ting, 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 ting. Nampak? Sambung piti. Jadi kita rugi yang semata-mata. Orang Kristian kena pergi gereja, kena jumpa dengan Pop, kena jumpa dengan Kardinal, kena jumpa dengan Father. Kena masuk dalam bilik confession, bilik pengakuan. Kena tunggu pula. Apun lagi, apun lagi, apun lagi. Tu pelawak lagi. Kita senang. Duk atas motosikal, tunggu lampu merah. Astagfirullah, aku menyesal bahang pi kuda. Aku tak boleh terlibat dengan pi kuda. Berdosa, aku takut kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku, ampun dosaku. Licin, kosong-kosong. Dak dah nyanyi hijab. Baru nyala merah tu padang, hijau dah terbit. Baru padang merah. Lah padang, hijau dah terbit. Biru tak ada teru. Hijau dah terbit. Allah ampun dah segala dosa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi